Assalamualaikum, hey guys, selamat datang balik ke channel Hisham Football Talk dan juga selamat berpuasa kepada semua subscribers channel Hisham Football Talk. Dan seperti biasa, Hisham di sini untuk bagi hampa update tentang pasaran perpindahan pemain. Dan hari ini, di dalam video kali ini, seperti biasa, aku nak sembang tentang beberapa cerita yang fokus pada penyerang. Sebab pada jendela perpindahan musim panas 2026, aku menjangkakan ia akan menjadi satu jendela perpindahan yang sangat sibuk, terutamanya untuk posisi penyerang. Jadi, tanpa membuang masa, jom kita mulakan. Bercakap mengenai penyerang, aku nak mula dengan seorang bakat muda yang dah lama berada di dalam kabar angin, dan aku yakin akan terus menjadi topik panas pada musim panas nanti, bermain untuk kelab Levante di La Liga, dan pemain itu ialah Etayong dari Cameroon. Aku terima banyak persoalan di channel-channel Wasabi, di akaun TikTok aku dalam beberapa hari ini, dan juga aku terbaca komen-komen mengenai pemain tersebut. Kenapa dia duduk di bangku simpanan, kenapa dia tak main, dan apa yang sebenarnya sedang berlaku dengan pemain tersebut. Ya, bagi aku, dia seorang pemain yang sangat berbakat, pemain yang sangat-sangat baik. Tapi apa yang berlaku sebenarnya ialah Levante menerima tawaran akhir, sangat-sangat akhir daripada kelab Rusia, iaitu CSKA Moskow. Sebab pasaran Rusia, apa yang aku baca, masih lagi buka dalam beberapa hari yang lepas. Minggu ini, Levante terima tawaran sehingga 30 juta euro untuk Etayong, seorang penyerang yang sangat berbakat dan bagus, dan memang sedia untuk lepaskan dia. Dan Levante get ready untuk lepaskan dia, tapi pemain tersebut dia tak mau tinggalkan La Liga, dia tak mau pergi ke Rusia sebab dia masih muda, dan pada tahap ini dia tak nak buat perpindahan itu. Mungkin dia merasakan dia tak dapat mengembangkan karier beliau. Jadi dia pilih untuk terus meneruskan dan kekal dengan Levante. Tapi Levante, untuk hampa, kalau hampa nak tahu, Levante dah ready dah untuk lepaskan dia. Dan hampa bayangkan macam mana ini akan menjejaskan pemain tersebut. Tapi sekarang dah bulan Februari, aku yakin dalam tempoh beberapa bulan akan datang, dia akan beri yang sangat akan beri yang terbaik untuk Levante daripada segi permainan. Dan untuk musim panas nanti, perhatikan situasi Etayong, sebab Barcelona duduk tengah pantau pemain ini. Scout mereka pun dah cuba mempertimbangkan perpindahan dalam hari-hari terakhir jendela perpindahan musim panas yang lepas, walaupun perpindahan itu tak jadi pada ketika itu. Sekarang mereka masih lagi memati pemain tersebut, tiada apa-apa yang dilakukan lagi, cuma pantau. Dan selain daripada itu, aku nak bagi tahu juga, ada juga beberapa pasukan daripada Premier League, contohnya Fulham juga berminat untuk dapatkan Etayong daripada Levante. So dia adalah salah satu wonderkid yang terhangat di pasaran untuk posisi penyerang. Jadi aku tak akan terkejut lah kalau pada musim panas nanti kita akan nampak Di Almeida ataupun Chio Vigo untuk Etayong ke kelab besar, terutamanya daripada pasukan Inggris. Daripada La Liga, kita masih lagi kekal di La Liga. Apa yang aku nak sembang pasal penyerang lain, iaitu Julian Alvarez dari Sepanyol dan Argentina. Banyak kabar angin dalam seminggu dua ni. Mereka kata dia dah setuju untuk pergi ke Barcelona, bahawa dia akan menjadi pemain Barcelona, bahawa perjanjian tersebut telah pun mencapai kata sepakat. Aku yakin untuk Julian Alvarez ni, kita akan ada banyak cerita dalam tempoh beberapa bulan akan datang. Dia salah satu penyerang sensasi sekarang. Jadi ini baru satu permulaan. Apa yang aku boleh katakan ialah setakat hari ini, daripada sumber yang aku baca, tiada apa-apa yang dipersetujui lagi, tiada yang selesai lagi, dan tiada apa-apa kemajuan dalam sebarang perbincangan, tiada yang hampir dengan mana-mana kelab, dan terutamanya semestinya Barcelona. Dan Atletico Madrid, mereka takkan permudahkan dalam urusan perpindahan bagi mana-mana kelab yang berminat untuk mendapatkan pemain mereka. Seperti yang hampa tahu, Atletico adalah salah satu kelab yang susah untuk negotiate. Bahagian penting ialah kita akan berkomunikasi dengan Atletico dekat pojong musim untuk maklumkan tentang rancangan pemain untuk masa depan. Setakat ini, mesej yang sangat jelas daripada Atletico, mereka takkan mudah. Kalaulah hampa nampak kabar angin harga 65 juta euro, 70 juta euro, hampa lupakan sajalah, sebab banyak cerita, banyak kabar angin, tapi ia bergantung kepada pemain tersebut. Pintu terbuka untuk masa depan Julian Alvarez untuk Barcelona, dan kelab besar lain di Eropah juga turut memantau pemain tersebut, sebab setakat ini tiada yang diputuskan dengan harga 60-70.
yang dilaporkan sebelum ini, dan banyak juga kelab Inggeris juga berminat untuk dapatkan dia seperti Arsenal dan Julian Alvarez juga berada di dalam senarai Man United, tapi ia akan bergantung kepada kelab dan juga pemain untuk situasi perpindahan Julian Alvarez. Pasal Darwin Núñez pula, aku dah kata berulang kali, dia akan menjadi satu topik besar untuk general musim panas nanti, sebab sekarang dia terkeluar daripada kelab skuad Ali untuk Saudi Pro League. Cuma dia akan main dalam Asian Champions League. Darwin langsung dia tak happy. Kalau kita jadi seorang pemain pun, kita pun takkan happy dengan situasi tersebut, dan tak mungkin dia happy untuk duduk di luar skuad, apatah lagi baru beberapa bulan beliau sertai Al Hilal. Dan ini mungkin salah satu faktor selepas Benzema join Al Hilal, dan hampa boleh bayangkan satu pemain besar, karakter besar macam Darwin memang tak happy lah. Jadi Darwin akan jadi satu topik besar. Mungkin dia akan balik semula ke Eropah pada musim panas nanti, dan saya rasa kita patut pantau situasi pemain tersebut, sebab akan ada pergerakan daripada jangkaan saya dan daripada apa yang saya baca, dan beberapa kelab dari Eropah pun dah melihat dan memantau situasi pemain tersebut. Dan selain daripada itu, ia juga bergantung pada Darwin sendiri. Di Saudi dia dapat gaji yang sangat besar, di Eropah mungkin dia perlu membuat potongan gaji, dia kena buat keputusan sama ada dia perlukan duit yang sangat besar ataupun kembali semula ke Eropah untuk projek bola sepak lain, dan peluang untuk beliau beraksi kita tengok apakah yang akan terjadi. Jadi pergerakan pasti ada untuk Darwin Núñez nanti. Banyak juga persoalan daripada Itali. Beberapa kelab pantau situasi Marcus Thuram di Inter. Situasi Marcus ni mungkin sangat-sangat menarik untuk musim panas nanti. Tapi pada masa ini tiada apa-apa yang maju ataupun konkret lagi. Release klausul tu ada dalam kontrak beliau, tapi dia punya harga tu sangat tinggi. Sekarang apa yang aku baca, pemain itu sangat fokus penuh pada Inter, mungkin sebab World Cup dan juga dengan Perancis akan datang tak lama lagi. Jadi Marcus fokus sepenuhnya selama tempoh 6 bulan akan datang. Kita akan tengok apakah yang akan terjadi pada musim panas nanti, dan kalau hampa juga patut lihat juga situasi dengan kelab-kelab Premier League yang sedang pantau situasi pemain tersebut, sebab kebanyakan kelab-kelab Premier League memerlukan striker. Jadi mungkin Marcus Thuram akan menjadi salah satu sasaran mereka. Mengenai Joshua Zirkzee, seperti hampa tahu, memang mempunyai minat yang sangat tinggi daripada kelab-kelab daripada Itali, Juventus dan Roma pada bulan Januari yang lalu. Kemudian Roma mereka dapatkan dari Mellon daripada Aston Villa yang sedang mempamerkan asing yang sangat hebat. Jadi mereka sangat gembira, dan mereka AS Roma dijangka akan membuat perpindahan tetap untuk mendapatkan Mellon dari Aston Villa pada musim panas nanti. Dan untuk Joshua Zirkzee, cerita dia sekarang senang, hampa tenang saja, tapi minat tu memang ada. Mungkin akan ada beberapa pergerakan musim panas nanti, dan ada juga beberapa kelab dah tunjuk minat untuk dapatkan pemain tersebut. Dan pemain tersebut sangat-sangat profesional, komited dengan Man United sampai hujung musim walaupun kurang minit permainan. Dan akhir musim nanti, aku pasti mungkin masa untuk dia akan menjadi masa minit permainan yang lebih. Kita tengok keputusan Man United, siapakah manager baru United. Adakah Man United akan layak ke Champions League, dan juga beberapa faktor lain, dan beberapa benda nak ikut juga. Tapi Zirkzee ni mungkin salah satu nama yang perlu diperhatikan pada musim panas nanti. Jadi guys, beritahu aku tentang pendapat hampa semua tentang semua cerita ini di ruangan komen di bawah, mengenai Julian Alvarez, Darwin Núñez, Marcus Thuram dan juga Joshua Zirkzee dan juga beberapa nama lain. Dan hampa komen pendapat hampa. Jangan lupa untuk like video ini, aktifkan lonceng notification, subscribe channel ini, dan kongsikan pandangan hampa semua di ruangan komen di bawah. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye.